Isu royalti gas asli yang menjadi perjuangan rakyat Kelantan yang ada pada hari ini, di mana kita melihat suatu alasan pertama telah pun diberikan. Pertama sekali, Datuk Seri Najib mengatakan bahawa dia sendiri akan menjawabnya. Kemudian kita melihat selang satu hari, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan dia sendiri akan memberikan jawapan itu. Tapi akhirnya kita melihat dialihkan pula Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa itu akan menjadi Petronas untuk menjawabnya. Jadi saya melihat tidak ada suatu sikap yang konsisten. Kalau PM nak jawab, biarlah dia jawab. Kalau TPM nak jawab, biarlah dia yang menjawab. Kenapa hari ini bercakap PM, kedua TPM yang sekarang ini memulangkan liability itu kepada Petronas untuk menjawab. Kalau Petronas yang menjawab, saya rasa suatu jawapan yang standard akan diberikan. Saya assume dulu. Jawapannya adalah bahawa kawasan apa yang dikatakan JDA, Joint Development Area. Dan kita kena faham bahawa apa yang dikatakan MT JDA itu adalah satu yang lahir daripada satu perjanjian di antara satu agreement di antara kerajaan Malaysia dan Thailand yang telah ditandatangani, yang akhirnya melahirkan JDA ini, iaitu Malaysian Thailand Joint Development Area, yang secara hitam putih menjelaskan bahawa siapa sahaja, sama ada Malaysia atau Thailand, yang mengambil inisiatif untuk mengusahakan kawasan, sama ada di kawasan sama ada minyak, gas asli ataupun mineral, maka pembagian bagi segi itu adalah 50-50. Tidak kira sama ada Thailand ataupun Malaysia. Persoalannya di sini ialah apabila alasan ini diberikan, dan sebentar tadi Tengku Razali Hamzah telah pun memberikan suatu kenyataan akhbar, kalau apa pun yang berlaku, sama ada dikira zon ataupun dalam perjanjian jadi itu, maknanya Kelantan, rakyat Kelantan tetap berhak untuk mendapatkan royalti 5%. Di mana di sini saya merujuk kepada apa yang dikatakan international law ataupun yang dikatakan territorial limits ini, di mana dari segi undang-undang antarabangsa itu jelas memperuntukkan bahawa yang dikatakan EEZ, iaitu Economic Exclusive Zone ini adalah jaraknya 200 km daripada pantai. Jadi apabila jarak itu dikira, apapun perkiraannya, ianya bertolak daripada negeri Kelantan. Kalau tidak ada negeri Kelantan, maka tidak adalah EEZ. Dengan apa pun alasan, kerajaan pusat mesti bayar 5% daripada gas asli yang telah diunggah itu kepada rakyat negeri Kelantan. Kalau tidak, isu ini juga tetap akan menjadi sesuatu yang kita terus akan perjuangkan. Dan ini juga saya akan membuat satu kajian yang teliti dan satu memorandum lengkap juga akan saya siapkan, dan saya akan buat satu report rasmi kepada SPRM dalam masa yang terdekat, iaitu juga selepas baik saja berlangsungnya Raya Umum Mandi Urai. Baik, yang ketiga yang saya nak sebut di sini ialah telah sampai masanya supaya Akta Petroleum Nasional 74 yang dikenali sebagai Akta 176 ini supaya dipindah. Very timely for this act to be reviewed. Supaya dengan ini kita akan berkaitan dengan isu JDA yang kemungkinan banyak lagi kawasan minyak ataupun gas asli yang akan dijumpai. Jadi saya rasa dah sampai masanya untuk akta ini dipindah supaya Petronas mesti terus berdaya saing. Tidak ada lagi isu kalau ada menteri yang jawab, oh ini hak orang Melayu, ini hak Bumi Putra, ini lambang Bumi Putra. Itu pemikiran yang tidak inovatif. Saya anggap itu pemikiran yang tidak kreatif untuk melihat masa depan Petronas.
Petronas mesti mampu untuk berdaya saing. Dan saya rasa dengan melihat ataupun meminda akta ini akan menjadikan insya-Allah Petronas sebagai syarikat yang ke-8, syarikat gergasi minyak yang ke-8. Sekarang kita ada 7 sisters. Kita ada Exxon, kita ada Shell, kita ada BP, kita ada Total. Dan kalau akta Petronas dipinda, ini membolehkan Petronas lebih maju ke hadapan dan meletakkan dirinya sebagai syarikat ke-8 syarikat gergasi minyak dunia. Saya nak memberi contoh di sini. Apabila akta Telecommunication Act 1965 yang melahirkan Telekom Malaysia sebagai administrator dan juga operator, dulu Telekom. Tapi bila akta ini dipinda dan kita melihat, dan kemudian bila kerajaan membuat Multimedia Communication Act 1998 sebagai administrator, lahirnya Suruhanjaya Multimedia. Dan bila akta ini dipinda, kita melihat Telekom terpaksa repackaging, rebranding, dan lahirnya TMNet, syarikat Telekom Malaysia, dan lahirnya Celcom, Maxis, Digi, untuk bersaing dalam pasaran dalam industri telekomunikasi dalam negara kita, juga dalam era multimedia. Jadi ini menyebabkan berlakunya persaingan yang sihat, dan Telekom lahirnya Telekom Malaysia, dan juga mereka rebranding, mereka buat satu image baru. TMNet hari ini bersaing, dan yang untungnya negara. Bila adanya syarikat besar ini bersaing dalam negara kita, dengan kita pindah akta ini membolehkan satu persaingan yang lebih sihat. Dan yang untungnya, oleh kerana kita ada Suruhanjaya Multimedia, maka negara tidak rugi apa-apa. Maka dengan sebab itulah bila kita bercakap tentang akta Petronas ini, akta Petroleum Nasional 126 yang dipindah, jadi ini akan membolehkan syarikat gergasi minyak dunia lebih aktif, lebih bersaing, dan Petronas juga mesti bersaing. Dan bila kita pindah akta ini, saya mengharapkan akan adanya satu Suruhanjaya Petroleum dan Mineral Negara, yang kita katakan SPMN. Bila ada Suruhanjaya ini yang akan mengawal segala industri petroleum dan gas dalam negara kita, ini akan menjadikan Petronas lebih berdaya maju, lebih kompetitif, dan ini membuka satu persaingan yang lebih hebat dalam negara kita. Jadi saya rasa dengan penjelasan itu, saya kira ada 3 topik tadi, saya harap mendapat perhatian daripada pihak kerajaan. Okay.